warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fazilah Hussein dalam update PR13. Ekoran proses pengundian awal akan berlaku 5 hari sebelum hari mengundi. Ketahanan dakwah kekal kini menjadi persoalan. Ini kerana sebelum ini SPR menyatakan dakwah kekal hanya tahan 3 hari sahaja. Sehubungan itu, Dr. Hatta, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS, mendesak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memberikan penjelasan tentang perkara ini. SPR mengumumkan hari mengundi adalah 5 Mei, manakala hari mengundi awal untuk polis, tentera, petugas SPR dan wartawan adalah 30 April 2013, 5 hari sebelum hari mengundi. Padahal sebelum ini, SPR memaklumkan hari mengundi awal adalah 3 hari sebelum hari mengundi. Sebelum ini juga, pelbagai pendedahan dibuat tentang pengundi awal yang terdiri dari pasukan keselamatan, petugas SPR dan wartawan yang bertugas terdedah kepada pengundian berganda. Apabila masalah dalaman melanda UMNO seperti isu perbalahan mengenai calon, perebutan kerusi UMNO MCA, fitnah akan mula dihidupkan untuk mengalih perhatian rakyat. Tapi di zaman internet ini, Tuan Ibrahim berkata, rakyat tidak mudah terpedaya dengan taktik lapuk UMNO. Tuan Ibrahim, yang juga Pesuruhjaya PAS Pahang, turut menasihatkan jentera parti agar jangan hilang fokus dan terjatuh ke perangkap lawan. Sekian sahaja dari update PR13 dan kami akan bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.